Dah siap weh, dah siap weh. Weh, benda ni weh. Kau rasa apa dalam ni? Kenapa ada benda lah ni satu je dalam ni? Baju-baju semua tak ada. Kau rasa apa dalam ni? Benda ni weh. Weh, kasut. Kau tengok weh. Cantik weh. Cantik dia tiba ni weh. Kasut ni kotor ke? Kotor ni. Memang kotor ni. Sampah sikit. Tulis cantik weh. Tengok. Bersih weh. Walah weh. Ki best bila kau ada benda ni. Benda ni. Benda ni. Diorang memang punya kotak ke mana saja. Bukan. Yang ni contohnya kalau barang kau basah kan, kau nak pakai esok. Contoh macam kasut aku tu kan, aku nak pakai esok. Contohlah pakaian apa-apa yang kau nak pakai esok kan. Contohnya ni kan, kotak ni basah. Betul basah kan, keluar air, nampak keluar air kan. Kau tengok dia sediakan 3 besi tau. 3 besi. Kau boleh tak spender korang, kau boleh tak baju apa yang korang nak pakai esok yang dah basah, tapi korang urgent nak pakai esok, korang just letak kat sini. Kau tengok macam aku kan, aku ada letak aku punya kasut bawah tu, sebab kasut aku. So kasut tu basah, ni pun basah. So kita tutup ni, kita zip dulu. Aku zip sekejap. Okay, so dah zip. Kau tekan ni, nanti kau dapat dengan yang tu sekali tau. Yang tu nanti dia macam keluarkan haba panas supaya korang punya pakaian korang dalam ni dia terus kering. Jom kita try. Kau tengok makin besar. Nampak dia makin mengembang kan? Sebab dia melepaskan angin yang panas. So bila lepaskan angin yang panas, barang korang yang basah tu akan jadi kering. Okay? So dia kasih dalam masa 30 minit, nanti dah siap dah. Kita tunggu 30 minit. Let's go. Kita sekarang pukul 12. Okay, kita ambil pukul 12 lah. Pukul 12.30 aku tengok balik. Let's go. Bagi aku edit video aku sekejap. Okay dah. 12.30 kan? Dah 12.30 kan? Jom. Ini dia dah siap. Dah setengah jam. Wah, kering weh. Toi, perah. Tak keluar weh. Kering weh. Sis tu kering.